Macam mana kehidupan Ustaz? Okey. Kita ada isteri yang elok kan? Isteri yang solehah. Betul. Anak-anak yang soleh. Betul. Kita ada Allah. Wa kaifa akhaful faqr. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku hamba Tuhan yang kaya. Allah. Itu memberi motivasi pada kita. Ustaz, bagaimana pula Ustaz? Ya Ustaz kan awal-awal kan macam tak setuju Ustaz dengan ni. Tak. Yang ni lain. Macam mana pandangan family pada Ustaz? Ini saya just bagi tahu je. Kepada orang di luar sana yang buat kat kita ke apa yang buat, hampa kena tahu. Air mata mak ayah saya tak pernah kering. Allah. Ketika peristiwa tu, dan benda tu akan mesti berlakunya ke akhirat, mesti jumpanya. Titisan-titisan lautan air mata tu tak akan diselesaikan macam tu. Mana boleh. Tak kena marah Ustaz Tak kena marah dengan orang tua. Ayah saya cakap kat saya, hang jangan tunduk kat siapa pun. Gila. Itu bodon. Betul baru dah. Jangan tunduk kat siapa pun benda ni kan. Langgar je. Jangan tunduk kat siapa pun. Kawan-kawan sedia mara semua, isteri Ustaz jangan. Kita macam ni. Ini brotherhood. Ni baru blood brother. Mana ketika negeri lain takut, Penang, Kedah, Utara Perak, semua panggil saya ceramah. Steady Ustaz. Steady. Masih. Alhamdulillah Ustaz. Saya ceramah bulanan saya kat Penang jalan. Ustaz berapa tauliah dia? Mufti Penang saya cakap beli dekat saya. Dia pesan dekat saya. Dia kata apa? Ustaz kenapa sekali je ceramah sebulan dekat Penang? Patut 2-3 kali. Cantik. Ustaz berapa tauliah dalam Malaysia ada? Berapa negeri ada? Beberapa negeri lah. Dia lebih baik kita sebut lagu tu. Okay. Bahaya. Ustaz, isunya adalah Ustaz dikatakan